Dia minta maaf lah tuan-tuan. Jadi saya kata kalau macam ni soalan, mana boleh nak jawab tak lobi proses. Saya jawab pun duduk dalam ihram lagi, pergilah sudah ihram dulu, kita kira. Dia bukan boleh jawab. Ini Ustaz, kalau macam ni air ni boleh minum boleh minum tak lagi kan, aja kan? Itu senanglah nak jawab. Jadi tanya politik ni penting tak penting, mana boleh bagi Pak Lofi ni kita ni daripada tahun berapa lagi tahun mula tahun dah. Iyalah betul lah walaupun sebulan sekali tapi berapa lama dah kita baca ini baru sampai dalam dia punya step pergi. Padahlah ini pun kalau ulama-ulama kita atau tokoh-tokoh politik kita dalam bidang agama terutama sekali dan juga dalam bidang-bidang yang lain. Mereka yang kita bincang sekarang itu mereka antara dia punya referensi untuk buat sarjana dalam bidang siasat syariah, nak buat master dalam bidang politik Islam. Tapi orang yang ada sarjana dalam politik Islam, siasat syariah, sekarang boleh kata terpinggir, orang tak mau ambil, orang tak boleh, orang tak pakai. Saya nak sebutlah, kalau boleh sebut, Presiden Pak, dia sarjana bidang dia siasat syariah. Orang nak bagi orang marah kat dia, takut dia kata dia Wahabi. Sejarah Wahabi ni, ni tak boleh panjang hati. Ajaran Wahabi ni sebelum daripada Muhammad Ibn Abdul Wahab tu lagi. Zaman Imam Nawawi tu lagi. Dah ada cerita celah tu. Tak apalah, itu kita tinggal. Begitu juga lah Datuk Dr. Harudin. Semua ni, grup-grup yang ada siasat syariah. Bukan mudah-mudah politik Islam. Saya ni tuan-tuan kebetulan ada buku, ada postmonis, kita pakat-pakat. Taklah kita malam ni macam program-program dia anak ini. Semata-mata seolah tidak lebih daripada suatu yang kita katakan orang panggil apa tu, munakasyah yang mau jalan. Seolah macam satu perbincangan saja. Saya bukan untuk mengajar tuan-tuan. Dan tuan-tuan pun dalam bahasa ni bukanlah sebagai mengaji ini, tapi kita ambil daripada sini untuk sedikit maklumat yang kita boleh dapat. Tapi kalau nak mengaji betul, dia kena usul dia lah, kena jurusan dia. Ini pun daripada yang kita ambil ni, lain daripada yang lain lagi khazanah ilmu. Allahu Akbar. Ni pun tak larat nak fikir lah. Di kawasan Maghribi ini dah terlampau sikit. Bahkan menggelari, ini menggelarkan, karena menggelari setiap Muslim yang taat menjalankan syariat agama sebagai Muslim politik merupakan perkara yang biasa berlaku di zaman sekarang. Taat, seperti orang yang taat menjalankan syariat Allah, memanggil seorang dengan gelaran seperti itu sudah cukup untuk membuat masyarakat menghinanya dan menjauhkan diri daripadanya. Tapi saya sendiri pun terima dan termasuklah tuan-tuan guru yang terlibat dalam politik. Dia tahu Ustaz, Ustaz terlibat dalam politik. Ustaz dulu duduk dalam bidang dakwah, duduk dalam sana sini kalau lebih baik. Tapi nasib baiklah kita ni tak lelak. Kalau lelak kadang-kadang lupa bola. Tapi wallah alam bagi dia tu dia berasa dia betul. Jadi kita nampaklah dia salah. Sampai bawah ni. Dalam sibuk-sibuk penuhi musim cuti sekolah bawah ni. Ada tokoh UMNO yang tak ada apa-apa lagi dalam maknanya tokoh dia. Dia buat. Dia kata, saya pun Aziz ni sepatut dia tu mengajar je lah.
Kenapa dia terlibat politik? La ilaha illallah. Tak benar. Sebab teruk tak teruk kita dicengkam oleh tadi. Sebab tu kita ialah dalam suasana begini. Di kawasan Maghribi, ذهبت بعض الفتيات المسلمات المحجبات في بلد من بلاد المغرب العربي إلى شخصية لها منصب ديني وسياسي يشكون إليه أن بعض الكليات تشترط عليهم لكي يقبلن فيها أن يخلعن الحجاب. Di kawasan Maghribi misalnya, kelompok remaja muslimah, ni mungkin Dr. Yusof ni dia ambil contoh ni di masa dia menulis, sedang menulis buku ni. Di kawasan Maghribi, kelompok remaja muslimah, anak-anak gadis muslimah kita, yang bertudung pergi mengadu kepada seorang tokoh yang disegani dalam agama dan politik. Mengadu seorang tokoh yang maknanya orang-orang yang disegani di bidang agama dan juga di bidang politik. Mereka mengadukan bahawa setengah college di negeri itu tidak menerima mereka belajar di sana kecuali dengan satu syarat tambahan, iaitu mesti yakhla', apa disebut dalam tadi ini, yakhla'ul hijab, mesti buka tubuh. Maghribi ini saya rasa tuan-tuan di kalangan tuan-tuan yang ada nak tengok di sana dengan mata kepala sendiri, ada pergi ke Casablanca, atau pergi ke Marrakesh, atau pergi ke Fes, dekat kawasan istana Maghribi Raja Malik Hassan dulu. Allah, tuan tak nampak pun tak ada beza. Saya rasa dengan Paris lebih kurang 2 berarti Maghrib. Satu kali tu saya pergi untuk pergi ke masjid yang sedang dibina waktu itu, Masjid Malik Hassan Thani. Dia dikenali dengan the biggest mosque after Masjidil Haram. Menerat dia saja 250 meter tinggi. Saya pergi pernah bina. Yang bawa yang kemudian saya pergi Masjid Al-Imam Al-Khamis di apa tu di Casablanca ni sendiri. Yang sambut kita rani masjid, pegawai kaki tangan pejabat masjid itu. Yang pakai ni orang ni nak kata apa? Saya tak apa kenal pakaian waktu tu orang ni hot pants lah. Kita pun terkejut, tapi taklah pejam mata. Terkejut tu pasal mungkin, tapi biasa. Kita kalau sebuah pegawai wanita, pegawai kerja di masjid ni, sejahil-jahil orang kita tu tak pakai macam tu. Kita pakai juga lah baju kurung, pakai apa semua, taruh juga lah kalau tak ni pun tudung. Ini yang atas pada lutut itu kopek tak nak kata apa benda. Dia bawa, dia tunjuk sejarah ni apa semua. Dan kita nak ikut, memanglah kena ikut dia yang dia bawa, tapi hak masa letih aku semua mengantuk ni sejak hati orang tu. Allah ni jual lah kan. Iaitu keadaan dia. Dan di sana pernah waktu zaman Allah yang Abdul Razak, kalau saya ingat, Allah yang Abdul Razak mengisytiharkan Casablanca bandar kembang Paulus, bandar kembang walaupun pada kalau tak silap ingat saya waktu itu. Ini nak cerita Casablanca di Maghribi lah. Maghrib tambah di Marrakesh, tuan, tempat Marrakesh ni tempat cukup cantik. Sebab kita sekurang lah pergi jumpa Spain kan, Spanyol. Cantik dia punya anunya. Sehingga
di antara divider jalan tu dia tak tanam pokok bunga macam kita, dia tanam pokok limau. Waktu musim buah kuning macam tu. Tapi 4-2 tingkat dia berhenti, sebiji 5 orang tak ambil. Pasal apa? Masak. Lepas tu ambil, pergi hari kita tak tokok, ambil kot tingkat tu sebab memang dia masak. Tapi maknanya dia pelihara kawasan dia tu sehingga dia panggil Darul Hamra. Maknanya di Casablanca ni dia tak benar semua bangunan cat selain daripada cat kalau bunga raya. Darul Hamra tu. Satu Casablanca di Casablanca dia namanya Darul Bayda. Tidak ada bangunan yang dibenar kecuali cat mesti putih. Seperti semua rumah kedai apa mesti satu cat. Tu cara daripada tak boleh balik kepada cerita kita ni tuan-tuan. Maknanya tokoh yang disegani mereka pergi mengadu muslimah kita, anak-anak remaja wanita ni mengadu kerana mereka nak belajar kena buka dulu. Tujuan pengaduan mereka ialah mereka mengharapkan supaya tokoh ini dapat mengusahakan agar mereka dikecualikan daripada syarat tersebut. Itu tujuannya. Tujuan para pelajar ini pergi jumpa Encik, Tuan, Datuk, Kak sebagainya yang mereka itu tadi, supaya mereka ini dapat belajar dan mereka dapat pembelaan. Sebab itu tujuannya ia merupakan perkara yang benar-benar itu diharapkan oleh Allah. Wa huwa ma haramallahu wa rasuluh ma haramallahu wa rasuluh, benar yang diharapkan oleh Allah dan Rasul. Harapan mereka cukup besar, tapi wa ma kana ashaddu dahsyatan haula'i talibat al-multazimat hina qala lahum hadha ar-rajul al-mushaffa' inna hadha alladhi tartadinahu laysa mujarrad hijab innahu zayyun siyasi. Ini contoh Dr. Yusuf ambil di negara Arab sendiri. Harapan para remaja tadi pergi jumpa untuk mendapat pembelaan dan sokongan. Rupa-rupanya mereka rasa terkejut. Kerana asyaddu dahsyatan, rasa terkejut haula'i talibatul multazimat, remaja-remaja wanita yang begitu komited ini, yang terkejutnya pada jawapan yang mereka terima ialah kena buka tudung itu tadi. Tokoh agama itu menjawab, jenis selendang tudung yang kamu pakai ini semua bukan sekadar tudung biasa, tetapi ia merupakan pakaian bercorak palsu. Kata tak boleh. Kalau nak pakai mini tutup, nak pakai tutup sikit, pakaian itu ditakrifkan sebagai pakaian palsu. Oleh itu berubah. Ini contoh yang dibawa daripada Maghrib lah. Mungkin benda ini tak berlaku lagi di tempat kita, dan kemungkinan akan datang takut terasuk. Saya masih ingat, tuan mungkin masih ingat. Walau waktu saya duduk kerja dulu, saya ingat nak pakai songkok ke, kamu nak pakai kopiah ke, kamu tak nak pakai, tak ada masalah apa-apa. Kita pun tahu sebagai pegawai dan kaki tangan di pejabat ni takkanlah kita nak pakai selekeh. Tahu dah cukup dengan pakaian yang orang kata apa yang sesuai atau pakaian yang smart. Bukanlah kepian nak pakai kepian pun kepian. Tahu tuan-tuan. Saya ingat lepas elok lepas yang 1999 masuk tahun 2000, mana dibenarkan